Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin menerangkan tentang penguasaan literasi, iaitu analisis peringkat literasi membaca dan menulis untuk guru pelatih. Ini adalah destinasi pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep, memahami peringkat penguasaan literasi membaca. Yang kedua, menganalisis perkembangan, meneliti fasa literasi menulis dari pra-menulis hingga pelahiran. Yang ketiga adalah aplikasi PDP, menghubungkaitkan teori literasi dengan strategi intervensi dalam bilik darjah. Ini adalah konsep penguasaan literasi. Yang pertama, kita ada fasa kesediaan yang mengutamakan fizikal dan kognitif. Yang kedua adalah teknikal yang mengutamakan tentang penguasaan kod. Dan yang terakhir adalah pemahaman yang mengutamakan tentang makna dan ekspresi. Ini bukan sekadar 3M, tetapi proses berperingkat melahirkan murid yang mampu menakul dan mengaplikasikan idea-idea, iaitu menulis. Ini adalah rumusan evolusi membaca. Yang pertama, prabacaan, input deria, mekanis, lisan, dan yang terakhir adalah mentalis yang menggunakan pemikiran. Kegagalan di satu peringkat akan merancangkan peringkat yang seterusnya. Peringkat 1, prabacaan. Fokusnya adalah kesediaan membaca dan input deria. Definisi kemahiran asas sebelum mengenal simbol huruf. Elemen utama, pengesaman bentuk, kesedaran fonemik, pengamatan visual dan auditori. Keupayaan murid mengenal vokal dan atau konsonan. Membezakan bunyi awal atau akhir, meniru bentuk. Implikasi PDP, penggunaan bahan konkret dan permainan bahasa. Yang kedua adalah bacaan mekanis yang memfokuskan kepada penyahkodan. Definisinya adalah proses membaca secara teknikal dengan sebutan yang betul. Elemen utama, kelancaran intonasi asas dan pengecaman perkataan. Limitasi penting. Murid boleh membaca lancar tetapi belum tentu memahami makna dengan sepenuhnya. Implikasi PDP, latihan bacaan berulang dan bacaan berpandu. Ini adalah peringkat ketiga, iaitu peringkat bacaan mentalis yang memfokuskan kepada pemahaman dan penakulan. Definisinya adalah melibatkan proses kognitif tinggi, iaitu kebat. Elemen utama, inference, tafsiran, makna dan penilaian teks. Keupayaan murid sini adalah menjawab soalan tersirat dan membuat rumusan. Implikasi PDP, penggunaan peta pemikiran I-Think dan pembincangan teks. Ini adalah hierarki evolusi menulis. Hierarki yang pertama ialah peringkat yang pertama, pra-menulis yang memfokuskan kepada kesediaan fizikal dan motor. Definisinya adalah perkembangan motor halus dan koordinasi mata dan tangan. Elemen utama, orientasi ruang, kawalan otot jari, garisan asas. Keupayaan murid sini adalah memegang alat tulis dengan betul, melukis corak. Implikasi PDP adalah aktiviti mewarna, menyurih dan latihan motor halus. Yang kedua adalah tulisan mekanis yang memfokuskan kepada kemahiran teknikal. Definisinya adalah penguasaan membentuk huruf dan struktur ayat asas. Elemen utama, ejaan yang betul, bentuk huruf jelas dan dibaca. Keupayaan murid menulis ayat mudah dengan ejaan asas yang tepat. Implikasi PDP, latihan menyalin implak dan penulisan berpandu. Ini adalah yang ketiga, iaitu pelahiran yang memfokuskan kepada ekspresi idea. Ini adalah keupayaan menzahirkan pemikiran abstrak ke dalam bentuk tulisan. Struktur wacana, kohesi dan koheren merupakan elemen utama dalam peringkat ini. Keupayaan murid di peringkat ini adalah menulis peregang atau karangan secara tersusun. Implikasi PDP, penulisan kreatif, jurnal dan respon bertulis. Ini adalah hubungan simbiosis input versus output. Membaca dan menulis merupakan satu simbiosis yang saling bergantung antara satu sama lain. Pengukuhan penulisan mengukuhkan kefahaman struktur teks yang dibaca. Pemerhatiannya adalah murid yang lemah membaca lazimnya mempunyai kosakata terhad dalam penulisan. Implikasi kepada guru. Yang pertama, diagnosis tepat. Guru dapat mengenal pasti punca masalah. Contohnya, masalah tulisan buruk mungkin berpunca daripada fasa pra-menulis. Yang kedua adalah pemeringkatan bahan, iaitu guru dapat menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai mengikut aras kesukaran murid. Yang ketiga ialah intervensi, iaitu guru dapat merancang pemilihan awal bagi murid yang tercicir di peringkat asas. Ini adalah contoh aplikasi bilik darjah yang dapat dibuat oleh guru. Yang pertama adalah fasa awal, iaitu prasekolah. Nyanyian fonik, main doh, surih, pasi. Yang kedua adalah fasa pertengahan, mekanis. Bacaan drilling, bacaan berulang iaitu drilling. Imla, saling petikan.
Yang ketiga adalah fasa maju. Pada masa ini, pada fasa ini guru dapat memikirkan aktiviti petaiting, bedah karya dan penulisan kreatif. Baiklah, kita beralih kepada kesimpulannya. Guru berperanan sebagai fasilitator untuk memastikan tiada murid tercecah dalam menguasai kemahiran asas literasi. Sekian daripada saya, Ashraf Safwan bin Ahmad Tajuddin. Sekian, terima kasih.